aku tercipta olehnya. Hari ini, bumi pulau berseri menatap jiwa yang bersatu. Kalian berdua adalah kisah yang dipertemukan oleh takdir, dihubungkan oleh doa dan dimeterai dengan ikatan tilusnan suci abadi. Untuk bahagiakan dirimu, kamu tercipta olehnya untuk Perkahwinan di dalam Islam selain untuk mendapatkan zuriat-zuriat, juga secara tidak langsung akan menambah ramaikan lagi umat Nabi Muhammad SAW melalui jalan yang baik dan halal. Maka dituntutlah untuk menjaga keharmonian rumah tangga supaya sentiasa kekal bahagia selamanya hingga ke akhir hayat. usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu. Ahmad Faris bin Muhammad Aslin Said. Aku nikahkan engkau dengan anakku Farah Anissa binti Muhammad Jusri dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikahnya Farah Anissa binti Muhammad Jusri dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di Pada Farah, semoga menjadi isteri yang solehah. Tahniah kepada Farah Anissa dan juga Faris. Selamat pengantin baru. Kani. Yo, Kani dah kahwin. sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu. Perasaan sangat gembira tapi sedih tapi suka semua. Kita hilang seorang kawan lah sebab kita orang dah tak boleh nak hang out dah. Ya weh, sedih weh. Faris tolonglah bagi Farah still nak travel dengan kita orang. Nampak pengantin baru Pak. Saya Pak. Pergi sekolah pun tak nak. Sekarang dah kahwin. May Allah is everything for you and hope you will be in happy marriage until the end of your life.